eksklusif tak terhadap dadah tersebut sebelum apa-apa keputusan prima facie diputuskan, dan kalau tidak ada sebarang pembuktian tersebut, mahkamah tidak boleh menggunakan anggapan berat dadah. Contohnya Seksyen 37DA Akta Dadah Berbahaya. Berat dadah begini bermakna pengedaran. Dia kena buktikan pemilikan dulu, baru boleh gunakan anggapan. Maka dalam kes ini tidak ada pembuktian exclusive possession dan Yusof Rawta dilepaskan dan dibebaskan tanpa dipanggil untuk membela diri. Jadi pihak pendakwaan dalam kes ini boleh memfailkan rayuan untuk keseluruhan keputusan di Mahkamah Rayuan. Dan Yusof Rawta pula sekiranya sehingga akhir kes tersebut masih kekal didapati tidak bersalah, makalah bermakna Yusof Rawta boleh memfailkan saman kepada pihak-pihak yang terbabit dalam pendakwaan penyiasatan kepada dirinya dalam kes ini. Alright?